Bangun pagi, Nabi usap wajah dia. Usap. Ada hadis sahih, ulama kata Nabi buang kesan tidur daripada wajahnya. Hadis sahih. Usap kan? Sunnah. Dapat satu pahala sunnah. Berapa tahun dah kita tak buat pahala ni, sunnah ni? 30 tahun. Banyak nak rugi, banyak. Subhanallah. Ni yang Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusrin. Kecuali orang-orang yang selalu peringat antara satu sama lain. Jadi benda-benda sunnah ni dia ada kitab sunnah harian Rasulullah. Saya baca juga di tempat tahfiz saya tu. Ada 1000 sunnah. 1000 kan? Kecil je. Buku kecil. Nipis je buku tu, kecil. Sunnah harian. Sama-sama pakat buat.